Pengantin lelaki meninggalkan rumah bapa saudaranya dan pergi untuk menetap di rumah pengantin perempuan. Selain menjadi isteri, Khadijah juga menjadi sahabat kepada suaminya. Sahabat yang amat banyak berkongsi kecenderungan dan cita unggul. Perkahwinan mereka penuh dengan keberkatan dan kebahagiaan. Namun itu tidak pula bermakna mereka terhindar sama sekali daripada kesedihan dan kehilangan. Khadijah melahirkan 6 orang anak daripada baginda, 2 lelaki dan 4 perempuan. Anak sulung mereka adalah seorang putera yang dinamakan Qasim. Maka Muhammad sejak itu dikenali sebagai Abu Qasim, iaitu ayahanda kepada Qasim. Tetapi anak itu meninggal dunia sebelum ulang tahun kelahirannya yang kedua. Anak seterusnya adalah seorang puteri yang mereka namakan Zainab, disusuli 3 orang puteri yang lain, iaitu Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dan yang terakhir seorang lelaki yang juga tidak berusia panjang. Pada hari perkahwinannya, Muhammad memerdekakan Barakah, hamba yang setia yang diwarisi daripada ayahnya. Dan pada hari yang sama, Khadijah memberikan salah seorang hambanya sendiri sebagai hadiah kepada baginda. Seorang pemuda berusia 15 tahun bernama Zaid. Mereka mengahwinkan Barakah dengan seorang lelaki dari Yasrib dan dia kemudian melahirkan seorang anak lelaki. Sejak itu Barakah dikenali sebagai Aiman, iaitu bonda kepada Aiman. Mengenai Zaid, dia dan beberapa pemuda lain baru saja dibeli oleh anak saudara Khadijah, Hakim, anak kepada saudaranya Hizam, di pesta besar Ukas, apabila ibu saudaranya datang mengunjunginya. Hakim memanggil para hamba yang baru dibelinya dan mempelawa ibu saudaranya untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk dijadikan miliknya. Zaid menjadi pilihannya. Allah Akbar, semoga jadi asbab yang baik.